Betul. B for betul. Apa itu GE? A. General Examination. B. General Election. C. General Education. General election. B. General election. B lah. B. Apa itu GRC? Group Representation Constituency, Group Representation Committee, Grassroots Council. C. Grassroots council. Grassroots council. A. C. Apa itu SNC? B. C. C lah. Nomination dia tu apa? A. Rakyat umum mengundi calon-calon pilihan mereka. B. Calon-calon confirming mereka akan bertanding di GE. And lastly, calon-calon mengundi sesama sendiri untuk vote themselves to go into parliament. Confirmation mana? B right? B. D. A. Cooling day tu apa? A. Calon-calon tidak boleh lagi berkempen pada hari itu. B. Calon-calon pergi holiday di negeri sejuk. Dan lastly, calon-calon lepak bersama among each other sempena cooling day. I think it's B. A. A. C. Oh, nak lepak together dengan politician ke? Oh, A lah. A. A. Apa itu polling day? A. Rakyat umum mengundi calon-calon pilihan mereka di polling station berdekatan dengan rumah. Kedua, rakyat umum akan respon di Instagram poll untuk voting. Terakhir, rakyat umum akan menonton TV untuk mengikuti polling tersebut. A. A. C. A. A. A lah.